Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Ini ikan-ikan unik dan luar biasa dari seluruh dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Kali ni kami nak bawa hamba selam masuk dalam ayam pula. Ada beribu-ribu spesies ikan atas dunia ni. Dalam video ni, kami buat kompilasi video-video yang pernah kami buat tentang beberapa jenis ikan yang kami di Biar Betik rasa unik dan tak biasa-biasa tau. Jangan lupa like, share dan komen. Biar Betik. Dalam sungai Amazon, ada powerbank hidup yang boleh bagi kejutan elektrik sampai 860 volt. I'm okay, I'm fine. Ini ialah belut elektrik, sejenis binatang akuatik dari jenis Electrophorus yang hanya boleh dijumpai dekat benua Amerika Selatan, terutamanya di sungai Amazon. Tapi hampa jangan tertipu nah. Nama saja belut, tapi dia ni bukan belut pun. Dia ni dari keluarga ikan knifefish, sepupu jauh ikan keli. Badan dia panjang, lembek dan penuh dengan sel khas yang dipanggil elektrosit. Sel-sel ni bersusun secara berbaris dan setiap satu hasilkan arus elektrik yang rendah. Tapi bila semua pergi sontak, memang lingkup lah. Power no haramo karen dia. Buaya dengan anaconda pun keras kat situ kalau kena. Kalau hampa pergi sungai Amazon, jangan duk buat tebiang pergi randuk sungai tu. Silap-silap kena karen kat situ. Selain untuk pertahanan diri, belut elektrik juga boleh guna kebolehan ni untuk cari mangsa dengan mengesan medan elektrik dan berkomunikasi dengan belut-belut elektrik lain. Wush, rupanya sebelum internet wujud lagi, depa ni dulu guna online message. Biar Betik. Nampak macam ikan keli biasa, tapi kalau hang pegang dia, zak! Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Boleh kena karan tu. Ini adalah ikan keli elektrik. Nama saintifik dia Malapterurus electricus. Ingat belut elektrik saja yang ada karan. Ikan keli ni pun ada nah. Ikan keli elektrik spesies ni kalau nak jumpa tu dekat belah-belah Afrika sajalah. Terutamanya dekat Sungai Nil atau tasik-tasik di Nigeria dan Senegal. Ikan keli ni ikan pemangsa. Depa buru ikan lain untuk makan. Depa ni bukan biasa-biasa nah. Depa boleh hasilkan renjatan elektrik sampai 450 volt. Kalau kena tu mau kelam terus mata. Dah tu bukan sekali. Dia ni jenis suka karan berulang kali. Kajian kata depa ni boleh karan 500 kali berturut-turut dalam masa 8 saat. Memang power no haramo. Tapi janganlah tanya, boleh makan ke tak? Aku betul-betul tak tahu. Biar Betik. Sebelum ni aku dah pernah cerita pasal belut elektrik dan ikan keli elektrik. Tapi kali ni ada lagi satu binatang yang boleh karan mangsa dia juga tau. Ini ialah electric ray. Dekat Malaysia kita panggil ikan ni pari karan ataupun pari kebah. Tergolong dalam order Torpediniformes. Ikan pari karan ni banyak boleh kita jumpa di laut tropika dan subtropika, termasuklah Malaysia. Depa ni bukan biasa-biasa tau. Pari karan ni boleh hasilkan renjatan elektrik yang kuat weh, sampai 220 volt. Memang kalau kena tu boleh pingsan terus. Depa memburu guna karan tu dengan cara berenang pelan-pelan di atas mangsa depa. Lepas tu depa suar dua-dua belah sayap depa ke bawah, jadi macam terowong. Zap! Dia karan terus, keliling weh. Memang kelam terus lah. Bukan sekali tau. Depa boleh tembak tu berkali-kali. Memang power no haram. Bukan saja untuk memburu, depa juga guna karan tu untuk pertahanan tau. Jerung pun tak kelapang nak makan. Kalau jumpa masa pistol keling tu, jangan buat terbang pergi pegang tau. Selagi jadi tukun dalam laut tu. Biar Betik. Apa tahu tak, ada ikan yang hidup dia kira nak menumpang kesenangan orang lain saja. Ini ialah remora. Kalau dalam bahasa Melayu tu kita panggil dia ikan kedemi, ikan gedemi atau ikan tapak kasut. Benda tu sebenarnya sirip dorsal dia tau. Sirip pelik ni macam pelekat. Diguna oleh ikan ni untuk menempel dekat binatang-binatang laut lain. Kulit orang pun boleh melekat tau. Nak bagi lekang tu sakit no haramo. Siapa pernah kena tahulah. Depa ni melekat bukan saja-saja tau. Selain dari menumpang untuk bergerak, depa ni juga makan sisa makanan. Tapi depa tak berebut lah. Ada yang relai sikit-sikit tu depa sapu. Tapi boleh pula depa ditumpang free kan. Tak marah pula tuan tanah. Bukan tak marah, tapi dah fed up. Ikan tapak kasut ni ada perangai buruk tau. Depa ni suka kacau binatang yang depa nak menumpang tu. Sampailah binatang tu naik angin. Depa ulang-ulang sampai binatang tu surrender. Lepas tu depa terus melekat. Sebiji perangai macam apa tak sendirilah perangai siapa macam ni dekat ruang komen. Biar Betik. Apa tahu tak pasal ikan paling berbisa di dunia? Geng suka randuk kat laut kenal lah ikan ni. Nampak macam batu je kan?
Ini ialah stonefish. Kalau orang Malaysia biasanya panggil dia ikan depu atau ikan lepu. Kot ada nama lain tu, habaq mai kat ruang komen. Stonefish ni ada beberapa spesies tapi semua duduk dalam genus Cyananthera. Ikan ni pandai menyamak di dasar laut, lagi-lagi dekat area terumbu karang dan celah-celah batu. Ikan ni hidup di lautan Indo-Pasifik termasuklah Malaysia. Ikan ni buruk ikan lain. Depa akan duduk senyap dia macam batu. Depa akan tunggu ikan kecil lalu depan. Pas tu zorak, dia sedut macam vacuum. Hilang. Mana? Ikan ni tak agresif mana, tapi kalau hang terpijak dia, sakit weh. Ikan ni ada duri berbisa di belakang badan dia. Bisa dia ni antara bisa paling menyakitkan dalam dunia binatang tau. Boleh juga sebabkan bengkak yang teruk. Dan kalau terpijak banyak duri tu, ada peluang untuk terpindah masuk alam lain. Biar betik. Hampa tahu tak dekat Malaysia ada ikan yang boleh jalan atas darat? Bukan biasa-biasa tau. Lintas jalan raya pun dia boleh. Ini ialah ikan puyuh. Orang putih panggil dia climbing perch. Kalau nama saintifik dia Anabas testudinus. Orang hak suka mengenai ikan atau yang duduk belah-belah kampung ni cukup kenal lah ikan ni. Ikan puyuh ni bukan dekat Malaysia saja ada tau. Dekat India, Pakistan, turun mai Asia Tenggara sampailah ke Indonesia. Semua ada ikan ni. Tapi mereka tak panggil ikan puyuh lah. Siapa tahu komen kat bawah. Tapi kenapa ikan puyuh ni boleh jalan atas darat? Ikan puyuh ni boleh bernafas atas darat tau. Mereka ada organ khas yang dipanggil Labrador's organ. Selagi organ ni basah, ikan puyuh pun tak kisah. Dia boleh hidup dekat seminggu tau atas darat. Ikan puyuh juga ada siripnya agak keras yang mereka guna untuk lonjak badan mereka sikit-sikit. Biasanya mereka akan bergerak atas darat ni musim hujan lah. Kalau musim kering macam dekat Kedah Perlis lah ni, mau jadi perkasam terus. Biar betik. Ikan ni boleh hidup bertahun-tahun tanpa air. Ini ialah African lungfish, sekumpulan ikan dari genus Protopterus. Kalau belah-belah Afrika, mereka panggil ikan ni mamba. Kalau dalam bahasa kita, direct translate jadi ikan paru-paru Afrika lah. Ikan ni pelik dari kebanyakan ikan lain. Sebab ikan ni ada paru-paru weh. Paru-paru ni dia guna masa musim kemarau sajalah. Selagi air ada, dia pakai insang saja. Bila air dah tinggal sikit, lungfish akan korek masuk dalam kelebong. Lepas tu dia akan hasilkan sejenis lendir yang akan salut semua badan dia. Lendir tu akan mengerah jadi macam kepompong. Lepas tu dia tidurlah sampai musim hujan. Geng penyelidik panggil proses ni estivation. Kalau orang utara ni panggil tidur mampus lah. Mereka ni boleh hidup tanpa air sampai 4 tahun guna cara ni. Memang lama nak haram mereka tidur. Bila sampai je musim hujan, semua sungai dan lopak air akan mula bertakung balik. Kepompong tu bila kena air dia akan relai dan lungfish keluar jadi ikan biasa balik. Lepas tu dia terus cari pasangan lah. Biar betik. Kalau hampa suka pergi menyelam dalam laut, bukan jerung yang hampa kena takut, tapi si pengganas gigi buruk ni. Ini ialah ikan cebong atau ikan ayam. Kalau orang putih panggil dia triggerfish. Ikan ni dari family Balastidae yang ada lebih kurang 40 spesies. Ikan ni bukan biasa-biasa nah. Depa ni macam pengganas tu. Depa ni serang siapa saja yang dekat dengan depa. Ikan ke, belut ke, orang ke, semua depa tokar. Ikan cebong ni jadi agresif dan teritorial pada musim mengawan. Hang lintas saja dekat sarang depa, memang depa tiba terus lah. Masalahnya depa ni suka sembunyi sarang depa. Jadi memang hampa tak tahulah sarang depa dekat situ. Gigi depa pun kuat no haram tu. Nampak macam gigi buruk, tapi kalau kena ngap tu macam kena kapit dengan pelayar. Cengkerang ketam, kerang, udang lobster, landak laut, semua tu dia rekah macam tu saja. Hampa boleh bayang lah kalau dia tokak hampa macam mana rasa. Orang Hawaii panggil dia dengan nama humu nuku apa yang bermaksud ikan ayam laut dengan muncung macam babi. Untuk apa aku share ni aku tak tahulah. Biar betik. Kalau hampa ni orang yang suka berkelah kat pantai, mai aku bagi cerita yang tak sedap kat hampa. Ini ialah parrotfish. Di Malaysia orang panggil ikan kakak tua atau ikan bayan atau ikan ketarap. Ikan ni dari subfamily Scarinae dan boleh dijumpai di merata-rata dalam laut, terutamanya dekat-dekat terumbu karang. Ikan kakak tua ni ada banyak spesies, macam-macam warna, bentuk dan saiz. Dari yang kecil macam tapak tangan sampailah yang besar macam TV 50 inci. Tapi semua ada benda yang sama. Gigi besar yang rupa macam paruh burung.
Ikan ni makan alga dan rumpai laut yang tumbuh dekat batu-batu karang. Tapi sebab benda-benda ni kadang-kadang melekat kuat, dia rekah sekali dengan karang-karang tu. Gigi dia memang kuat nu haram tu. Tapi perut dia tak boleh nak hadam. Jadi dia buang semua karang tu jadi tai. Tai berpasir. Dia berak tu bukan sikit nah, banyak weh. Kajian kata seekor ikan ni boleh hasilkan dekat 1 tan pasir setahun. Pasir-pasir ni lepas tu dibawa ombak ke pantai. Pasir-pasir yang putih gebu tu, kalau hampa nak tahu, tai ikan ni lah. Biar betik. Ikan ni boleh terbang atas laut. Ini ialah flying fish. Ikan unik ni tak adalah terbang macam burung, tapi dia boleh meluncur di udara dengan bantuan siripnya yang lebar macam sayap. Dia punya terbang tu bukan level biasa, Mat. Ikan ni boleh meluncur sejauh 200 meter sama panjang dengan jarak 2 pandang bola. Jauh, no haram. Dah tu laju pula. Dengan kelajuan maksimum boleh capai 56 km per jam. Flying fish ni kecil saja tapi kerap jadi mangsa ikan-ikan lain. Tapi dia bukan jenis pasrah serah diri hidup-hidup. Bila ikan besar dah bola cucuk belakang, dia terus fly terus keluar laut. Selamat. Malang buat flying fish, walaupun kadang-kadang berjaya selamat dari ikan-ikan lain. Dia disambar burung-burung laut yang berterbangan di kawasan tu. Melingkup kawan. Dalam laut stres, luar laut pun stres. Memang hidup dia cuma trailer. Ending dah spoiler. Jadi dinner. Biar betik. Ada ikan yang bertelur atas pokok. Ini adalah Copela arnoldi atau nama manjanya Splashing Tetra. Apabila tiba musim mengawan, Splashing Tetra jantan akan melompat keluar dari air hinggap atas daun rendah yang tergantung. Dia akan membasahkan daun itu bersedia untuk bawa pasangan balik, dan di situlah dia dan pasangannya melepaskan telur mereka. Kedua-dua Splashing Tetra akan lompat keluar bersama-sama dan hinggap pada masa yang sama. Timing kena tepat tu. Kalau tak, tembak tak kena. Tak ada lah zuriat. Setelah segalanya selesai, Splashing Tetra betina akan belah begitu saja. Saya janji, lepas rakam saya delete. Woi, terbalik ni. Tiba-tiba jadi bapak tunggal. Sedih, haram. Tapi Splashing Tetra jantan bukan jenis lepas tangan. Setiap beberapa minit, dia memercikkan air ke arah telurnya. Lepas 2 atau 3 hari, telur-telur tu akan menetas. Permulalah hidup anak-anak ikan tu dengan berdikari. Si bapa, of course, pergi cari bini lain lagi. Biar betik. Ikan ni boleh bertukar jantina bila dah masuk musim mengawan. Ini ialah ikan barramundi. Nama saintifik dia Lates calcarifer. Macam pernah tengok kan? Dekat Malaysia orang panggil dia ikan siakap. Kalau belah utara ni murung lah kalau tak kena siakap. Ikan siakap ni bukan biasa-biasa nah. Dia boleh hidup dalam air masin dan juga air tawang. Semua dia tibai sama rata. Ikan siakap ni bila menetas tu semua jadi jantan dulu. Bila dah sampai umur dan saiz tertentu, dia berubah jadi betina. Tak semualah. Ikut keadaan dan keperluan. Kalau semua jadi betina tu macam mana nak tinggalkan zuriat? Tak ada tukang semai. Keadaan ni dipanggil sequential hermaphrodites. Dalam manusia tak ada tau. Kalau tiba-tiba jadi tu sebab buang tabiat. Mau katok aja hak jenis-jenis ni. Terima kasih banyak-banyak lah hampa sebab sudi tengok sampai habis video kami ni. Kalau hampa nak tengok koleksi video-video burung unik yang pernah kami buat sebelum ni, hampa klik saja dekat gambar tergantung dekat skrin ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Biar Betik. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.